Hai semua, hari ni saya dekat depan booth owner dekat dalam MWC 2026 ni dan kita akan tengok beberapa produk menarik yang owner dah lancarkan semalam. Jom! So ni dia produk pertama yang ada dekat dalam booth owner ni, iaitu Honor Magic V6 yang baru diorang lancarkan semalam. Inilah telefon lipat terbaru daripada Honor. Jadi untuk spesifikasi ringkas yang ada pada Honor Magic V6 ni adalah yang pertama, dia ada bateri 6660 mAh jenis silikon karbon dan yang lagi nipis, dan kalau korang boleh tengok dia punya tahap kenipisan pun dah makin nipis daripada model yang terdahulu. Lepas tu dari segi prestasi, dia ada Snapdragon 8 Elite Gen 5 yang terbaru dan dikatakan ini adalah Snapdragon 8 Elite Gen 5 yang pertama ada dekat dalam telefon boleh lipat. Jadi dari segi ketahanan yang ada pada Honor Magic V6 ni ialah Honor dah letakkan Excel yang terbaru dekat Honor Magic V6 ni yang lagi kuat. Dan perkara yang paling saya perasan adalah dia punya kesalibatan dekat bahagian dalam ni. Dah macam dah tak nampak dah, nampak sangat minimal dan macam korang pakai phone yang biasa tu je. So ni dia produk yang kedua yang ada dekat booth Honor ni, iaitu tablet terbaru diorang, iaitu Magic Pad 4. Inilah tablet mercu yang terbaru. Dan apa yang saya perasan juga kat sini adalah dia punya ketebalan juga. Dia memang sangat nipis kalau berbanding dengan generasi sebelum ni. Dan yang paling saya perasan adalah skrin depan ni. Dia punya beza sangat-sangatlah nipis dan sangatlah minimal. So memang sangat enjoy kalau korang nak tengok konten dalam ni. Okay, dekat skrin depan ni dia pakai panel OLED dengan resolusi 3K dengan 165Hz refresh rate. Lepas tu dari segi prestasi dalaman, dia pakai Snapdragon 8 Gen 5. Memang dah cukup lah untuk tugasan saya dan korang. Tak salah korang nak melukis ke, nak buat gaming ke, nak tengok movie ke, semua dah cukup dah Snapdragon 8 Gen 5 tu. Jadi untuk produk yang seterusnya yang ada dekat booth Honor kat MWC ni adalah ini dia laptop yang ada dekat tangan saya ni, iaitu Honor Magic Book Pro 14 2026. Apa yang saya perasan lah kali ni, dia punya Honor Magic Book Pro ni dia sangatlah ringan. Macam tengok saya pegang macam ni pun sangatlah selesa sebab berat dia hanya 1.37 kg sahaja. Jadi untuk spesifikasi dalaman untuk Honor Magic Book Pro 14 2026 ni adalah dia punya skrin yang pertama, dia pakai skrin OLED dengan resolusi 3K. Lepas tu ada 165Hz juga. And then dia punya DCI-P3 color gamut dah sampai 100%. Jadi sesuai untuk orang-orang yang kreatif, nak edit video ke, nak edit gambar ke, memang sangat sesuai. Lepas tu dia punya prestasi dalaman, dia pakai Intel Core Ultra X9 388H. Jadi walaupun dia pakai CPU saja, dia tak ada dedicated GPU. Korang juga boleh main game AAA macam game Forza ke dan boleh dapat FPS yang tinggi dalam 100 macam tu lah. Ok, untuk produk yang seterusnya ni dia agak menarik walaupun Honor belum melancarkannya secara rasmi lagi, tapi Honor dah tunjukkan semalam dekat acara MWC ni, iaitu Honor Robot Phone. Okey, apa yang menarik dekat Honor Robot Phone ni adalah yang pertama, dia ada gimbal terbina yang dalam phone tu, dan Honor dah kolaborasi dengan brand kamera ARRI. Alah, kalau korang tahu brand kamera cinematic tu ARRI, itulah yang Honor collaborate untuk buat Honor Robot Phone ni jadi lagi menarik untuk dia punya video. Jadi gimbal yang digunakan dalam Honor Robot Phone ni adalah 3-axis gimbal, dan apa yang menariknya ialah Honor menggunakan micromotor yang 70% lagi kecil daripada micromotor yang ada dekat dalam pasaran sekarang ni. Lepas tu dekat robot phone ni dia ada ciri AI yang membolehkan korang berinteraksi dengan robot tu. Ikutlah korang nak cakap outfit dia okey ke, nak cakap-cakap dengan dia ke, dia boleh jawab dan dia siap boleh menari ikut beat lagi tau. Ok, kita dah sampai ke produk yang terakhir yang ada dekat booth Honor dekat MWC ni, iaitu robot Honor yang berbentuk humanoid ataupun bentuk macam manusia lah. Robot ni memang agak menarik sebab kalau dekat presentation semalam kita boleh tengok yang robot ni sedang menari. Robot ni boleh menari ikut beat manusia dan juga beat lagu tu. Lepas tu kalau dekat presentation semalam juga, robot ni dia punya penggunaan dia adalah untuk macam pergi shopping mall ke sebagai assistant, lepas tu sebagai kawan dekat rumah. Tapi buat masa ini saya masih lagi tak tahu apa dia punya spesifikasi dalaman untuk robot ni dan juga adakah ia akan dijual untuk umum ataupun tidak. Tapi kat sini kita boleh nampak kemajuan teknologi yang Honor sendiri bangunkan dengan dia punya robot ni, dan kita boleh nampak betapa responsifnya robot ni terhadap dia punya arahan daripada manusia ataupun dia punya pergerakan tu sendiri. Jadi sekian itu saja yang saya dapat kongsikan untuk MWC 2026 dekat Barcelona ni. Saya Hamzari dan saya akan jumpa anda dekat dalam video yang seterusnya. Bye-bye.